Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 anda untuk semua cerita panas dari kancah bola sepak tempatan. Perlawanan suku akhir pertama Piala FA 2025-2026 sudah pun membuka tirai dengan penuh drama, gol dan emosi. Dalam video kali ini, turut disertakan dengan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Jangan lupa ya geng, sebelum kita teruskan, tekan butang like, share dan langgan saluran ni. Jangan lupa juga aktifkan loceng notifikasi, supaya anda tak ketinggalan dengan berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Keputusan masa penuh Piala FA, suku akhir pertama, 17 Oktober 2025. Malam yang penuh drama dan debaran di pentas Piala FA. Di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, JDT FC buktikan taringnya. Harimau Selatan menundukkan tuan rumah, Pening FC dengan keputusan 2-1, membawa bekalan selesa ke laman sendiri. Sementara itu di Stadium Sultan Muhammad Keempat, Sabah FC pula terus gah dengan semangat Borneo Power. Mereka menewaskan Kelantan The Real Warriors FC 2-1 dalam aksi sengit penuh emosi. Perlawanan timbal balik nanti pasti meletup habis. Siapa bakal ke separuh akhir? Nantikan aksi panas hanya di Astro Arena Bola, Astro Go dan Suka TV. Aksi suku akhir Piala FA panas hujung minggu ni. Geng bola, dua perlawanan gempak menanti Sabtu ni. Negeri Sembilan FC lawan Selangor FC pada 18 Oktober 2025, sepak mula jam 8.30 malam di Stadium Paroi, live di Astro Arena Bola, Astro Go dan Suka TV. Hobin nak pertahan maruah di laman sendiri, tapi Red Giants datang dengan misi gempur Paroi. Selanjutnya Terengganu FC lawan Kuching City FC pada 18 Oktober 2025, sepak mula jam 9 malam di Stadium Sultan Mizan, live di Astro Arena Bola 2, Astro Go dan Suka TV. Penyu Ganu tak mahu dimalukan di Gom Badak, tapi Kuching City siap nak buat kejutan. Sokong siapa malam ni geng? Jangan lupa, buka Astro dan layan bola tempatan kita. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh, serta jadual perlawanan suku akhir pertama, Piala FA 2025-2026. Segala yang anda perlu tahu, tentang Piala FA Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini, dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya geng.